Ganggu lagi. Okey, silakan. Terima kasih, Datuk Ketua. Saya nak ucapkan tahniah kepada kerajaan kerana begitu bersungguh-sungguh merangka Pelan Pembangunan Pendidikan 2013 hingga 2025. Ini satu anjakan dan juga perancangan yang begitu teliti dalam usaha untuk kita mencapai satu tahap pendidikan yang bertaraf dunia. Disebut oleh Pak Menteri tadi ialah kita nak capai tahap ketiga di peringkat dunia, kalau saya tak silap. Saya nak tahu apa ukuran yang kementerian lakukan untuk menentukan standard ini. Satu. Yang keduanya adalah kita tahu bahawa dalam keadaan zaman sudah berubah, permintaan dan kehendak rakyat juga sudah makin berbeza sekarang. Kita berhadapan dengan apa diistilahkan sebagai zaman K-ekonomi, iaitu keperluan kreativiti, inovasi dan keupayaan berfikir ini perlu ditanam dalam diri pelajar itu sendiri. Saya menyebut perkara ini dalam ucapan saya waktu saya membentangkan usul ini. Apakah yang ditekankan oleh kementerian dalam Pelan Pembangunan Pendidikan ini? Maksud saya ialah bermula di tahap mana? Darjah 1 ke? Menengah ke atau bagaimana? Bagi membolehkan persediaan begitu baik dilakukan kementerian bagi melahirkan warga dan masyarakat yang benar-benar berkeupayaan menghadapi cabaran yang semakin kuat ini. Terima kasih. Terima kasih, Berobat. Ini kata sampai masuk gear ni, gear 1, gear 2 dah. Dalam dikatakan oleh Yang Berhormat tadi ialah berhubung dengan apa yang dikatakan high order thinking ataupun pendeknya HOTS, high order thinking skill, yang kita terapkan dalam proses pengajaran dan pembelajaran di sekolah-sekolah. Bukan hanya di sekolah-sekolah tapi juga di peringkat pengajian tinggi, agar pelajar bukan hanya dapat meluahkan apa yang diajar oleh guru-guru ataupun pensyarah semasa di kelas, tapi juga boleh berfikir, boleh memberi pandangan mereka masing-masing, agar proses pemikiran itu terus berjalan. Kerana tidak mencukupi hanya mereka itu hanya dapat pencapaian akademik yang tinggi, tapi bila mereka ditemuduga, mereka tidak boleh menjawab soalan-soalan dengan baik kerana mereka hanya dapat mengeluarkan apa yang mereka belajar sekolah-sekolah lagi. Tadi saya kata tentang dikatakan ukurannya. Memang ukuran dunia kita menggunakan TIMSS ataupun Trend International Math and Science Studies yang tahun depan akan ada pemeriksaannya, dan juga PISA pada tahun 2015. Tim tahun depan, PISA tahun 2015. Dan oleh itu kita boleh melihat di mana kedudukan kita. Sama ada kita dapat mencapai kedudukan kita, saya katakan tadi, pada tahun 2025 nanti, kedudukan kita 1/3 terbaik di dunia. Bukan ketiga, 1/3 dalam band 1/3 yang terbaik di dunia. Sebab itu dikatakan program-program Linus, katakanlah, literasi dan numerasi, boleh membaca dan menulis, boleh mengira dengan baik. Kita lihat tahun ini pun, tahun lalu, pusat lalu kita lihat peningkatan yang ketara. Kalau dahulunya 13%, tahun 2000 kanak-kanak yang memang tidak boleh membaca dengan baik, pada tahun lalu dah berkurangan kepada 0.16%, tak sampai 1% pun. Untuk numerasi pula, kalau tahun 2000 ianya 24%, pada tahun lalu telah berkurangan menjadi 0.08%. Ini merupakan satu peningkatan yang baik yang telah diusahakan melalui Pelan Pembangunan Pendidikan Negara. Tidak kurang juga kita lihat di mana kita ada program-program yang mendapat kritikan yang besar sekarang ini. Ini pun ahli yang berhormat ada yang ukitkan tentang PBS ataupun pentarifan berasaskan sekolah, yang sememangnya memang kita mengaku bahawa ada masalah di peringkat permulaannya kerana isu teknologi, isu sistem, isu latihan yang katakan sebagaimana komputer tadi. Timbalan mengatakan tadi bahawa isu komputer yang masih perlu didedahkan, dilatihkan, dan isu pemahaman yang perlu dilakukan dari masa ke semasa. Sebenarnya apabila kita mengadakan pentaksiran berasaskan sekolah ataupun BBS ini, kita harap kita boleh mengukur bukan hanya pencapaian akademik pelajar semata-mata, tapi juga boleh mengukur intelek mereka, boleh mengukur kerohanian dan emosi mereka, boleh mengukur kedudukan sosial mereka, kefahaman sosial mereka dan psikomotor mereka. Dan itulah langkah-langkah yang dikatakan yang sedang dilaksanakan di sekolah-sekolah untuk memastikan agar sistem pendidikan kita ini
akan bertambah baik. Ya, ramai yang bangun. Kita nak bangun tanya soalan. Mana keberkesanannya terhadap pelajar dan sistem pembelajaran itu sendiri? Minta penjelasan. Berkaitan sama ni. Ya. Apa dia? Masih dalam PBS lagi? sama. Okey. Tuan Menteri, nampaknya kita melihat di sini bahawa guru mesti diberi fokus dan tumpuan kepada PMP supaya dia tidak lari dan menanggung beban kepada kerja-kerja yang lain. Saya juga kalau tak silap mendengar beberapa kenyataan daripada kementerian. Apakah usaha kementerian ni untuk mengurangkan bebanan guru ni? Tak payah lagi dibuat kerja-kerja perkaranian, isi borang, ambil lagi soal pungut yuran pelajar dan sebagainya. Tapi dia hanya menumpu kepada PMP saja. Kerana kebimbangan kita kalau guru dibebani dengan tanggungjawab lain di luar daripada skop bidang kerja dia, maka dia menjejas, setidak-tidaknya menjejas kepada pemberian markah dan sebagainya, akan wujud ketidakadilan dan sebagainya. Apa usaha kementerian dalam soal untuk mengurangkan bebanan guru ni supaya fokus kepada soal PMP saja? Terima kasih. Terima Menteri. Datuk Yang Di-Pertua juga. Boleh. Datuk Yang Di-Pertua, saya ada berkaitan dengan PBS juga. Ya, betul aja. Terima Menteri, saya biasa terima banyak rungutan daripada guru-guru berkaitan dengan sistem PBS ini. Adakah pihak kementerian telah membuat satu kajian terperinci menghubungi guru-guru dan mendapatkan maklum balas daripada guru-guru berkaitan dengan program yang sedang dilaksanakan ini? Sebab saya cukup risau untuk menjayakan sesuatu program yang sangat program pendidikan yang sangat penting itu adalah guru. Kalau guru-guru itu mereka menghadapi masalah dari segi motivasi ataupun emosi, maka ia boleh mengganggu keseluruhan pelaksanaan projek tersebut. Jadi ada tak pihak kementerian telah membuat satu kajian terperinci berkaitan dengan hal ini? Itu saja. Okay, terima kasih. Ketua Tebrau sini. Nak bagi Ahmad Tebrau. Cukup dulu kerana saya nak jawab benda yang sama perkara yang sama. Sama pendek last one. Okey. Nanti nak jawab pasal benda yang dia tanya tu ada yang dah belum terjawab lagi, sila. Datuk Yang Di-Pertua, saya tidak menafikan manfaat yang boleh datangkan oleh sistem PBS. Tapi saya rasa sekarang saya amat bersetuju dengan YB Lenggong. Masalahnya ia beban kerja. Jadi saya dah banyak kali cadangkan bahawa pihak kementerian hantar pegawai-pegawai bukan guru kerani yang berlebihan untuk menguruskan kerja-kerja paperwork itu. Jadi saya percaya kalau ini diatasi, semua aduan tentang PBS akan tak ada lagi. Sekian. Okay, terima kasih. Itulah nak jawab tadi, dah tanya pula. Sebenarnya memang kita faham sebenarnya dalam apa juga program-program baru, perancangan-perancangan baru, dia taklah kita buat tanpa kita membuat perancangan dan kajian. Sebelum PBS ini dilancarkan sekolah-sekolah, 500 buah sekolah dah laksanakan program ini sebagai kajian peringkat permulaan. Lepas dirasakan merekanya sesuai untuk dilaksanakan di sekolah-sekolah, lepas tu dilancar ke sekolah-sekolah. Mungkin dia katakan tidak mencukupi latihan. Itu kita akur, bukan semuanya. Dan itu kita tingkatkan latihan-latihan. Sebab tu saya katakan tadi, apabila kita bawa kita berjumpa dengan ibu bapa dan beritahu kepada mereka apa sebenarnya PBS, mereka kata saya katakan tadi, inilah patut dah buat banyak tahun yang lalu. Dan oleh kerana kita dah pasti betul, Yang Berhormat, ada beban-beban peningkatan kepada guru-guru. Sebab itulah kita telah mula di Kedah dan Sabah dengan peningkatan dengan program PTPO ni, grade 17 pembantu guru yang kita panggil, yang telah kita tambah 634 di Kedah, 893 di Sabah, dan akan diteruskan kepada negeri-negeri yang lain agar seperti Partai Yang Berhormat tadi lah, bolehlah beritahu di kampung bahawa kementerian akan menambah pembantu-pembantu guru ini agar beban pada guru itu akan berkurangan. Di samping itu juga bukan hanya dengan memberi tambah pembantu, kita juga sedang mengkaji bagaimana beban. Saya pun dengan kaki tangan beritahu mereka, mungkin ada perkara laporan yang tak perlu dibuat oleh guru-guru. Kadang-kadang laporan itu terlalu detail, dengan izin, terlalu terperinci, yang membebankan guru-guru. Oleh itu kita sedang mengkaji bagaimana guru itu tidak dibebankan dengan terlalu banyak perincian
di dalam mereka membuat penilaian mereka. Baik saya bergerak kepada kualiti pendidikan yang diutarakan oleh yang berhormat daripada Bukit Bendera, yang berhormat daripada Merbuk, yang bertanya pula tentang apa sebenarnya yang sedang berlaku di universiti. Tadi kita bercakap tentang sekolah-sekolah, kerana apabila wujudnya dua kementerian bergabung, Kementerian Pelajaran dan juga Kementerian Pendidikan Tinggi, memang ia merupakan satu perkara yang baik, kerana sudah tidak adanya perbezaan antara sekolah rendah dan sekolah dan juga pusat pengajian tinggi. Jadi mereka boleh duduk sekali. Baru-baru ini satu program telah dilaksanakan di sebuah universiti, di mana universiti turun ke sekolah-sekolah untuk memperkasakan program-program bahasa Inggeris. Dan bukan itu saja, boleh dilaksanakan untuk program-program yang lain juga. Dan kita lihat di universiti-universiti sendiri, banyak perubahan telah berlaku. Katakanlah sekarang ini kita lihat universiti Melayu 1,000 yang memohon hanya 2,000 saja yang dapat kita memberi ruang untuk mereka. Dan ini berlaku antara sebab-sebab banyak perkara-perkara berlaku di kementerian ini kerana penambahan had umur perkhidmatan guru sebanyak 2 tahun. Kalau dahulunya 58 tahun jadi naik kepada 60 tahun. Ini menyebabkan tidak ada kekosongan yang dahulu sepatut kosong, tidak kekosongan. Tapi pada akhir tahun ini mereka yang sepatutnya 60 itu dahulunya 58, 2 tahun yang lalu sekarang dah menjakal umur 60 tahun. InsyaAllah kita boleh beri mereka ruang untuk ruang pertukaran 4,000, 5,000 setahun itu akan dapat dilaksanakan. Yang Menteri, minta sikit nanti. Minta sikit saya. Ini cuma peringatan dari suara guru ya. Yang Menteri, pertama sekali saya ingin menyampaikan rungutan guru ni untuk pengetahuan Yang Menteri, kalau boleh kita dapat buat perubahan ataupun tidak. Di mana sistem bai'ah kepada guru-guru yang cemerlang, sekolah cemerlang, di mana guru pengetua akan dapat 7,500, PK dapat 1,500, guru-guru 900 dan juga pentadbiran 500. Dan perbezaan ini terlalu jauh, di mana pengetua dapat 7,500. Timbul rungutan guru-guru di mana perkara ini terlalu jauh perbezaan antara 7,500 dengan 900. Jadi guru-guru merasakan mereka ni dibuli dan ditekan oleh pengetua-pengetua. Jadi kalau dapat kita adakan sedikit jurang tu, dapat didekatkan sikit untuk mereka ni merasakan bahawa mereka ni tidak dibuli dan faktor keuangan menjadi perkara yang penting. Guru-guru kena berkhidmat untuk mendidik anak-anak, tetapi faktor keuangan memainkan peranan supaya mereka hilang semangat dan rasa mereka ini ditekan. Ini kita harap dapatlah Menteri menjawab dan kalau boleh ada sedikit perubahan. Yang keduanya tentang pentaksiran berasaskan sekolah. Pentaksiran berasaskan sekolah ini di mana guru-guru terpaksa ber-key-in. Selain mengajar, dia minat mengajar, tapi terpaksa key-in. Dan kadang-kadang internet lambat, mereka sampai tengah malam. Jadi harapkan dapatkah ada perubahan sikit untuk dari segi kelajuan internet semua ni, ataupun mereka menuduh kita ni dari segi projek. Terima kasih. Yang Menteri, berkaitan dengan isu penempatan guru tadi. Ini isu besar. Dalam usaha yang saya lihat kementerian nak lakukan, nak letakkan tahap pendidikan kita pada tahap yang begitu baik hingga bertaraf antarabangsa. Isu utama ialah soal kebajikan guru ni. Perlu diberikan perhatian. Isteri berada di Johor, suami di Sarawak. Mengganggu emosi. Apakah kerajaan mempunyai mekanisme khusus? Saya bukan tidak berhati, tapi rasanya mesti kementerian menangani isu ini dengan begitu bersungguh-sungguh. Atau apakah keperluan diwujudkan satu jawatan kuasa misalnya untuk melihat perkara ini, supaya isu guru ni yang duduk berjawab ni dapat diselesaikan, kerana ia melibatkan emosi dan mengganggu kepada usaha untuk cukuplah Yang Menteri, saya ingin menyentuh berkenaan organisasi kebajikan pendidikan. Saya sedang jawab tentang pertukaran guru ni. Memang Yang Berhormat, saya bersependapat dengan Yang Berhormat. Kerana bila saya datang ke kementerian, saya lihat ada memang balik kawasan kawan-kawan Yang Berhormat pun selalu beri surat kepada saya. Ada banyak yang tak berjaya, berjaya. Kerana tadilah betul lah. Contoh Muhammad, ada yang guru-guru 6 tahun berpisah dengan isteri.
Bayangkan bagaimana sengsaranya jiwa dia. Betul-betul Yang Berhormat, saya Kahwin lain di Sarawak, saya bersimpati. Sebab tu saya katakan tadi, bila saya ke kementerian, saya lihat ini adalah satu perkara penting yang perlu diselesaikan dengan baik. Saya bincang dengan Yang Berhormat Menteri bahawa Timbalan Perdana Menteri, dan dia juga bersetuju bahawa ini satu isu yang perlu, dan kita minta input daripada Yang Berhormat. Kita ada satu sentra kuasa khusus sebenarnya untuk memastikan bagaimanakah caranya agar guru-guru ini dapat diberi tempat, dapat diberi keadaan yang mana mereka boleh mengikut. Memang berjauh daripada suami ini bukan satu pilihan yang baiklah kepada mereka. Dan kita bersungguh-sungguhlah Yang Berhormat tentang isu ini. Maknanya panjang lagi Yang Berhormat.